Hai semua, hari ni kami bawa anak-anak jalan-jalan ke mini zoo Desaru. Cuaca pun cantik, jadi jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Tiket masuk cuma RM20 seorang dan kalau anak bawah 3 tahun masuk free je. Nak bagi makan haiwan pun boleh, satu bakul makanan RM20. Dekat dalam zoo ni memang banyak haiwan. Cuma tak ada binatang buas saja, macam harimau ke, singa ke, tu tak adalah. Tapi macam unta, lembu, rusa, memang ada dekat sini. Dekat sini memang mesra OKU lah. Macam mak saya ni, dia duduk kerusi roda dan kami boleh bawa lah dia melawat dekat zoo ni. Dekat sini pun kita boleh bagi makan dekat binatang tau. Macam bagi makan dekat burung unta, bagi makan dekat kuda, poni, bagi makan dekat lembu, ayam, burung kuang, ikan. Seronok tau. Tengok anak-anak boleh bagi makan. Kita pun boleh bagi makan juga dekat binatang-binatang tu. Yang penting binatang-binatang ni semua jinak. Ikan ni jangan cakap. Orang baling je dedak tu, nganga-nganga semua ikan dekat dalam kolam tu. Dekat sini pun ada haiwan eksotik macam kapibara, alpaka, baby kambing dan skunk. Semua jinak-jinak, boleh pegang dan belai. Anak-anak pun teruja betul. Biasalah budak-budak sekarang sikit-sikit kapibara. Dekat sini boleh tengok kapibara real. Mesti diorang seronok sangat. Alpaka dekat sini pun jenis tak meludah-ludah orang tau. Molek je kalau kita tengok pun, tengok bersih je pihak zoo jaga. Memang tak ludah-ludah. Jinak aja semua. Korang tengok ni, kambing ni ada janggut korang. Jarang tau nampak kambing ada janggut. Baby kambing ni ada janggut korang. Dekat zoo ni dibenarkan untuk anak-anak ataupun ibu bapa untuk pegang binatang-binatang lah. Macam burung, skunk, apa-apa yang nak pegang semua boleh pegang. Tapi dengan izin pihak zoo lah. Ada juga binatang yang tak boleh pegang, kita tak boleh pegang. Tapi kebanyakan binatang memang boleh pegang dan boleh bagi makan yang pihak zoo dah sediakan. Memang berbaloi lah bawa anak-anak datang sini. Apa tu? Nyanyi apa tu? Ada banyak juga tempat untuk kita OOTD. Tengok macam ni, bunga teratai dia cantik korang. Ini tasik dekat-dekat dengan rebana ayam tau. Ada juga tempat mainan untuk kanak-kanak. Dan juga mini taman dinosaur. Ini ayam memang dilepaskan lah untuk itik semua mandi dekat dalam tasik kolam diorang. Ini rakun ni ganas. Dia kena penjara kat sini sebab dia baru lepas gigit orang. Ini tempat rabbit, korang boleh masuk dan boleh pegang lah anak rabbit semua. Dan makanan pihak zoo sediakan. Hai awak, comelnya pakai topi tu. Kalau nak pegang pun tak ada masalah sebab binatang-binatang kat sini memang jinak-jinak semua. Tempat ni memang berbaloi sangat lah untuk bawa anak-anak. Dapat belajar tentang haiwan, dapat main dan yang paling penting, semua happy. Yang ni tidur tak nak bangun-bangun. Kita kejut-kejut pun dia tidur lena sangat. Tak nak bangun. Ini tak tahulah. Tapi yang penting bukan oin-oin. Orang Islam boleh pegang. Kesian dia nak minta makan. Tapi orang semua bagi dekat keldai ni makan. Kat lembu tak ada orang nak bagi makan. Kesian dia, tengok dia orang bagi makan kat keldai ni. Dekat sini pun boleh naik poni ataupun kuda lah. Seorang RM15. Dekat sini ikan-ikan, kalau korang bagi makan, diorang semua ikan-ikan yang akan berkumpul lah. Memang cantik. Kalau nak ambil gambar dengan bumblebee ke, memang free je. Anak-anak pun ada tempat nak bermain. Yang penting anak-anak memang suka. Okey, itu je video untuk kali ni. Kalau korang datang Desaru, jangan lupa singgah mini zoo ni. Memang best. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk tengok video jalan-jalan kami yang lain. Dan jangan lupa on notification. Ting 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 ting.